Bayangkan tak lama lagi awak pun akan dapat income macam ni. Awak tengok dekat sini okey, 41,000, 35,000, 30,000, yang ni 16,000. Ni adalah income bulanan ahli Max Blue, ahli lama lah. Income bulanan, dia bukan setahun. Okay. So macam mana mereka dapat income yang banyak macam ni? Baik, saya akan ceritakan dalam video ni. Dan ni adalah video yang paling penting awak kena tengok, awak kena faham betul-betul, insyaAllah tak lama lagi awak pun boleh bina income yang banyak dan besar macam ni. Okay. So bisnes Max Blue ni adalah bisnes yang paling best, paling senang. Sebab bisnes Max Blue ni awak tak payah nak menjual, awak tak payah nak keluarkan modal beratus ringgit ke beribu ringgit untuk nak beli stok, awak tak perlu nak bungkus ataupun nak post barang, tak perlu. Dan juga awak tak perlu nak buat video ataupun live macam orang buat dekat TikTok kan. So macam mana? Okay, stay tune, tengok sampai habis ya. So program yang dinamakan ini adalah program membership ataupun keahlian. Sebenarnya saya rasa kebanyakan awak dah tahu, dan mungkin ada di kalangan kita ni, kita jadi ahli, okay, ahli Watson ke, ahli Guardian ke, ahli Maidin ke, ataupun ahli stesen minyak, biasa akan dapat kad ahli kan. And then biasanya bila kita dah jadi ahli sesebuah syarikat ni, so kita akan dapat diskaun ataupun peraduan ataupun promosi. Sama juga dengan bisnes Max Blue ni, sama juga bisnes Max Blue ni, dapat juga diskaun, ada juga peraduan, ada juga promosi. Tapi yang paling best adalah dia boleh jana income. Dia boleh jana income macam yang saya tunjuk dekat sini. Macam ni, besar, dia bukan biasa-biasa. Okay? Baik, sebelum saya detailkan lebih mendalam bagaimana bisnes ni boleh bina income kepada awak, okay, saya nak bagi tahu dulu yuran ahli Max Blue ni RM35 sahaja seumur hidup. And then sekarang ni syarikat ada buat promosi, siapa yang daftar sekarang ni akan dapat satu produk percuma. Sekarang ada 8 pilihan produk. Sama ada kopi, awak nak pilih kopi, ataupun habatus sauda, ataupun sambal penyet menangis ni, ataupun minyak urat sendi, ada pomade, ada lagi deodorant, ada lagi minyak aroma, minyak angin aroma, and then last sekali adalah shower gel, sabun mandi. So awak boleh pilih, apabila awak daftar sekarang, awak boleh pilih awak nak produk yang mana. Okay, dan syarikat akan post secara percuma. Okay. So apabila awak daftar, lepas awak daftar, awak akan dapat satu nombor ID. Satu nombor ID awak masukkan dekat sini, and then masukkan password ataupun kata laluan, so boleh login. Okay, ini adalah website lah. Website. So bila awak login, dia akan muncul macam ni. Ini adalah paparan utama sistem ataupun website ahli Max Blue. Okay, so awak akan dapat lah bila awak daftar nanti. Okay, so dalam ni lah segala aktiviti bisnes kita buat. Sama ada awak awak nak beli barang ke, awak nak daftar ahli ke, ataupun awak nak tengok rangkaian ataupun ahli awak. And then ada lagi dalam ni, awak nak tengok report ke macam-macam dalam ni. Semua dalam ni ya. Okay. So baik, dekat sini, kalau awak nampak dekat sini kan, dia ada beberapa, okay, dekat sini saya tunjuk dekat sini, ini belian peribadi, ini belian generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 5, generasi 6. Okay, saya akan cerita slide seterusnya. Konsep bisnes yang Max Blue bawa ni adalah konsep rangkaian. Rangkaian ni, okay, kalau nama lain adalah team. Maknanya bila awak jadi ahli Max Blue, awak akan dapat satu rangkaian ataupun satu team. Satu team ni, dia macam ni, contoh dia macam ni. Okay, awak dekat sini. Bila awak join ahli, so awak akan dapat satu rangkaian. Satu rangkaian ni, okay, contoh awak pun ajaklah kawan awak, nama dia Nurul. Okay, Nurul ni dia adalah generasi 1 awak. 1. Okay, and then Nurul pun dia lepas dia dah jadi ahli, dia cakap produk ni best lah. Dia pun nak ajak pula adik dia, contoh. Adik dia nama Siti. Okay, dia daftarkan Siti. Siti ni adalah generasi 2 awak. Generasi 2 awak lah. Okay. And then Siti pun ajak pula kawan dia ataupun jiran dia pula. Jiran dia nama Sofia. Okay. Sofia ni adalah generasi 3 awak. Generasi 3 awak. Faham ya setakat ni? Sofia ajak pula nama apa nama contoh Nadiha. Okay. Nadiha ni adalah generasi 4 awak. Okay. Nadiha ajak pula sepupu dia. Okay, sepupu dia nama apa? Nama Ayah. Okay. Ayah adalah generasi
5 awak. And then ayah pula last sekali dia ajak pula puteri contoh. So puteri ni adalah generasi 6 awak. Okey, so maka lengkaplah rangkaian awak, iaitu 6 generasi. Termasuk awak sekali, dia ada 7 generasi lah. Okey, termasuk awak. Faham setakat ni? Maknanya inilah rangkaian. Okey, so apabila mereka buat belian, Nurul buat belian, Siti buat belian, Sofia buat belian, Nadiha buat belian, Ayah buat belian, Puteri buat belian, awak akan dapat bahagian ataupun dipanggil nama lain, komisen ataupun bonus. Okey, macam ni. Ni rangkaian awak. Saya tunjuk ni adalah rangkaian awak. So Nurul dekat sini lah tadi. Kan? Tapi saya letak ramai lah dekat sini. Okey, so apabila Nurul buat belian, awak akan dapat 25% ni, awak akan dapat lah. Okey. Dekat sini, tadi nama Siti. So Siti buat belian, syarikat akan bagi kepada awak 2%. Seterusnya, saya tunjuk dekat sini Siti. Sofia buat belian, generasi 3 ni, awak akan dapat 4%. Awak akan dapat lah. And then Nadia buat belian, awak akan dapat 1%. Ayah buat belian, awak akan dapat 1%. Puteri buat belian, awak akan dapat 1%. Okey, inilah yang menyebabkan ahli-ahli lama kita ni dia dapat income ataupun bonus yang besar. Sebab dia rangkaian dia ni dah ramai dan juga dah aktif buat belian. Okey. Belian ni sebenarnya tak payah banyak. Kejap lagi saya tunjuk berapa yang perlu buat belian. Okey. Nampak tak generasi? Baik. Saya nak tunjuk lagi dia punya contoh. Okey. Awak dekat sini kan, awak baru join tadi. Okey. Sebenarnya dia tak ada had berapa awak nak daftar. Contoh dekat sini generasi 1 ni. Generasi 1 ni awak nak daftar Nurul seorang ke, ataupun awak nak daftar lagi orang lain, ataupun lagi. Dia tak kisah berapa orang, 10 orang ke, 20 orang ke, 50 orang ke, dia tak kisah. Okay. And then Nurul ni pun dia boleh daftar, tak kisah juga berapa orang. Okay. Sebenarnya lagi ramai lagi bagus lah. Sebab bila ramai maka belian akan jadi banyak. Bila belian jadi banyak maka income awak akan jadi banyak. Okay, nampak ya setakat tu? Tengok dekat sini saya buat banyak lah. Dekat sini saya buat banyak orang. Sekejap lagi saya bagi contoh lagi. Okay. Dan yang paling bestnya adalah sebenarnya rangkaian ni berkembang secara automatik. Bermakna bukan awak yang kena cari ni. Ni bukan awak ni. Generasi 3, generasi 5, generasi 4, generasi 5, generasi 6. Bukan tugas awak ni. Tugas awak hanyalah sini saja. Ni saja. Awak kena fokus cari generasi 1 saja. Awak fokus cari generasi 1 saja. Berapa ramai tak kisah sebenarnya. Tapi saya nak tunjuk 10 orang. Okey. Contoh ni saya nak tunjuk adalah 10 orang saja. Sebenarnya dengan 10 orang pun awak dah boleh jana, dah boleh bina income yang sangat besar. Okey, tengok dekat sini ya. Okey. Awak ni ajak 10 orang. So generasi 1 ni dah jadi 10 orang. And then generasi 1 ni pun ajak 10 orang. 10 darab 10 dah jadi sini 100. Nampak? Generasi 2 awak dah jadi 100 orang. And then generasi 2, 100 orang ni, setiap orang dia cari pula 10 orang. Generasi 3 dah jadi 1,000 orang. Generasi 3 pun 10,000 orang ni, setiap orang ni ajak 10 orang sahaja. Generasi 4 dah jadi 10,000 orang. Lepas tu generasi 4, 10,000 orang ni ajak 10 orang sahaja. Okay. Generasi 5 ni dah jadi 100,000 orang. Nampak? Dia dah jadi besar. Dia dah jadi ramai. Lepas tu generasi 5 pun ajak 10 orang sahaja. Generasi 6 ni dah jadi 1 juta orang ataupun 1 juta ahli. So maka dekat sini awak nampak awak punya rangkaian ni dah sangat besar sebenarnya. Dah sangat besar. And then so kita buat kira-kira berapa awak akan dapat bonus. Okay, bonus komisen daripada belian mereka. Okay, awak sendiri buat belian 20 PV. Okay, 20 PV ni sebenarnya adalah sebotol sahaja. Maknanya ahli Max Blue ni, awak ni ataupun siapa-siapa saja yang jadi ahli Max Blue, jika dia nak dapat bonus, dia kena buat sebotol sahaja. Dekat sini saya ambil contoh Habbatus Sauda iaitu 20 PV. Okay, so dia pun belilah sebotol, syarikat bagi balik kepada dia komisen ataupun bonus 5% bersamaan dengan RM1.
20 darab dengan 5% dapat RM1. Okey. And then generasi 2 ni, generasi 1. Generasi 1 10 orang kan? Ingat ya, 10 orang. Dia beli sebotol saja, syarikat bagi 25%. Dekat sinilah yang paling banyak persen yang syarikat bagi, 25%. 20 darab 10 darab dengan 20 PV darab dengan 25%, awak akan dapat RM50. And then generasi 2, 100 orang ni beli sebotol sahaja, so syarikat bagi 2% bersamaan dengan RM40. Seterusnya generasi 3. Generasi 3 ni dah 1000 orang. 1000 orang ni beli sebotol sahaja, syarikat bagi kepada awak 4% bersamaan dengan RM800. Seterusnya generasi 4, 10,000 orang ni beli sebotol sahaja, syarikat bagi 1% bersamaan dengan RM2,000. Seterusnya generasi 5, 100,000 orang ni beli sebotol sahaja, syarikat bagi kepada awak 1% bersamaan dengan RM20,000. Seterusnya generasi 6. Generasi 6 ni paling ramai, dekat sini 1 juta orang kan. Dia beli sebotol sahaja, awak akan dapat syarikat bagi 1% bersamaan dengan RM200,000. So total yang awak akan dapat adalah RM222,000. Okey, besar kan bonus ni. Padahal kalau awak tengok dekat sini, usaha awak just dekat sini sahaja. Just dekat sini sahaja. Maknanya awak start membina generasi 1 sahaja. Okey, bukan awak nak kena bina generasi 2, generasi 3, generasi 4 sampai generasi 6. Tak, awak hanya bina generasi 1 sahaja. Dan dekat sini contoh 10 orang sahaja. So kenapa saya bagi contoh 10 orang? Sebab 10 orang ni semua orang mampu. And then memang kita sengaja buat, syarikat buat supaya semua orang mudah nak buat bisnes ni, and then mudah nak bina income. Okey, usaha tu satu hal, okey, usaha tu satu hal, mengajak 10 orang, and then belian pun sangat-sangat mudah syarikat buat. Okey, sangat-sangat mudah syarikat buat, iaitu 20 PV sahaja. Sebotol sahaja. Maknanya ni saya bagi contoh sebotol. Andai kata ahli-ahli dalam rangkaian awak ni buat belian lebih 1 botol, maknanya bonus yang awak akan dapat ni pasti lebih lagi lah, pasti lebih banyak. Okey, cuma saya bagi contoh minimum. Cari 10 orang membeli sebotol sahaja, itu pun sudah banyak income yang awak dapat. Inilah yang berlaku kepada ahli-ahli lama kita. Sampai dia punya bonus 40,000, 35,000, 30,000, 16,000. Nampak tak? Okey. So, senang ke senang? Memang senang lah. Okey, tapi saya tahu dalam fikiran awak kan, macam mana nak ajak orang. Okey. Jangan risau. Yang tu awak kena tengok video seterusnya. Video selepas ini saya akan bagi tahu cara nak ajak orang. Memang sangat-sangat senang. Syarikat dah readykan semua, dah preparekan semua. Memang sangat senang. Okey. Baik. So, berapa lama nak bina income ni? Nak sampai generasi 6 ni? Berapa lama? Okey, yang ni pun mudah je sebenarnya. Baik. Jawapannya ada dekat awak sendirilah sebenarnya. Okey. So, berapa lama awak mampu nak ajak 10 orang ni? Okey, sebenarnya syarikat dah ada jawapan. Okey, untuk nak ajak 10 orang ni, normalnya, biasanya dia akan ambil masa 1 bulan sahaja. Sebab 10 orang kan, kita ada hari 30 hari. Maknanya, contoh dekat sini paling senang adalah 3 hari awak mesti jumpa seorang. Maknanya, berjaya daftarkan seorang. Okey, kita nak macam tu. So, boleh ke 3 hari dapatkan seorang? Mesti boleh lah. Sorry, mesti boleh. Sebab 3 hari kena dapat seorang. Memang insya-Allah sangat-sangat boleh. Okey, so bermakna dekat sini untuk nak dapatkan 10 orang, just ambil masa 1 bulan sahaja. Sama juga dengan generasi 1 ni. Dia nak dapatkan 10 orang, just ambil masa 1 bulan juga. Generasi 1 nak cari generasi 2 1 bulan. Generasi 2 nak cari generasi 3 pun 1 bulan. Ingat ya, sebab 10 orang sahaja. Generasi 3 nak cari 10 orang ni, juga ambil masa 1 bulan. Generasi 4 nak ajak 10 orang ni, juga ambil masa 1 bulan. Generasi 5 nak ajak 10 orang, juga ambil masa 1 bulan. So, bermakna total usaha yang tim awak ataupun rangkaian awak kena buat sebenarnya hanya 6 bulan sahaja. Okey, 6 bulan sahaja. Lama sangat ke? Tak lama. Tak lama, sekejap saja. 6 bulan ni sekejap saja. Bayangkanlah, insya-Allah tak lama lagi, 6 bulan akan datang, awak dapat income macam ni. Sekurang-kurangnya, insya-Allah lah, awak dapat 5,000 sebulan.
Nak ke tak nak? Kalau tanya macam tu semua orang nak kan. Okey, sebab benda ni saya bagi tahu benda ni berdasarkan fakta. Bukti dah ada, okey. Kita punya structure ataupun kita punya program sangat senang sahaja. Tak payah nak keluarkan modal beribu ke, berbelas ribu ke, berpuluh ribu ke nak dapat income yang besar. Okay, just daftar sahaja RM35 and then bila awak rasa, oh best lah produk Max Blue ni, so awak ajaklah kawan-kawan awak join juga. Join melalui link pendaftaran awak. Itulah aktiviti yang awak kena buat sebenarnya. Sangat-sangat mudah. Okay. Okay, kita pergi kepada part syarat nak dapat bonus. Ada syarat. Okay, apabila tim awak dah besar, contoh, so nak dapatkan bonus setiap bulan tu dia ada syarat, tapi syaratnya syarikat buat sangat-sangat senang juga, iaitu 20 PV sahaja sebulan. Maknanya setiap bulan awak kena beli 20 PV bersamaan dengan RM30, lebih kuranglah RM30. Sebab poin ni PV ni lain produk lain PV dia. Okey. Okey ke tak okey RM30? Sangat okey lah kan. Sebab dia tak membebankan, bukan 100, bukan 300, bukan 500. Just RM30 sahaja awak sudah layak dapat bonus. Semua bonus lah daripada awak sendiri. Jansi 1, jansi 2, jansi 3, jansi 4, jansi 5 hingga jansi 6. So semua awak akan dapat. Okay. Ini contoh dia. Ni produk kita. Okay. Contoh awak beli sebotol Habatus Sauda yang ni. Harga dia RM29. Harga sebotol Saga Ali. Poin dia adalah 20 PV. So maknanya apabila awak beli sebotol Habatus Sauda, awak sudah layak dapat bonus. And then ataupun awak beli shower gel harga pun sama RM29.50. Dia punya poin pun sama 20 PV. Ataupun awak minat kopi, saya suka kopi ni awak cakap. So awak boleh konsisten lah, maknanya beli kopi setiap bulan. Kopi ni dia punya PV tinggi sikit, 22 PV. Maknanya awak layak dapat bonus, semua bonus. Ataupun awak beli minyak angin. Minyak ni best. So awak pun minat lah minyak angin ni. Cuma minyak angin ni dia punya poin 10 PV sahaja. So kalau awak nak beli minyak ni, awak kena tambah produk lain. Ataupun yang ni awak kena beli 2 botol. 10 darab 2 bersamaan dengan 20 PV. Maka awak layak dapat bonus. Inilah. Dipanggil, ada orang panggil kena maintain. Betul. Ini kena maintain. Maknanya setiap bulan jika awak nak dapat bonus, so awak kena maintain buat belian 20 PV. Senang sangat. Saya tunjuk contoh. Okey, dekat sini. Contoh ni baru lagi, panas-panas lagi. Saya ambil yang last bulan lepas 31 hari bulan 2026. Bulan 3. Okey. Ejen ni, ahli ni dia buat belian 22 PV saja. Mungkin dia beli kopi. Awak tengok dekat sini. Kopi kan 22 PV kan. Okey, so bermakna dia buat belian sebanyak RM35.50. Okay. Apabila dia dah beli 20 PV ke atas, so dia layak dapat bonus. Okey. Oh, rupanya ahli generasi 1 dia pun ramai juga. Generasi 2 ada, generasi 3 ada, generasi 4 ada, kan? Generasi 5 ada, generasi 6 ada. So semua generasi dia ni dah ada belian, dah buat belian. Okey. Ni dekat 3000 PV, ni pun 3000, 2900, 1500, 480. So bermakna dia layak dapat semua bonus. Okey, so yang saya tunjuk yang generasi 1 ni dulu. 3246 PV ni, so darab dengan 25%, so dia dapat RM811. Okey. Lepas tu, yang ni pun darab 2%, yang ni darab 4%, yang ni darab 1%, yang ini darab 1%, yang ini darab 1%. So inilah bonus yang dia dapat. Totalnya adalah RM1,022. RM1,022. Berapakah modal yang dia keluarkan pada bulan ini, pada bulan Mac? Ini je lah, RM35.50. Dia beli kopi. Dia keluarkan modal RM35.50. Dia dapat RM1,000 bonus. RM1,022 bonus. Nak tak macam ni? Okey, memang nak lah kan? Inilah yang syarikat buat supaya memudahkan semua orang untuk nak tambah income, nak jana income. Buat bisnes dengan kadar tak perlu ada kos yang tinggi, tak perlu awak nak keluarkan modal yang besar, beratus ringgit, beribu, tak perlu. Awak just join ahli Max Blue and then RM35 and then bulan-bulan pun awak beli je mana-mana produk yang awak minat. So tapi dengan syarat jika nak dapat bonus kena beli 20 PV ke atas sebulan. Cuma walaupun 20 PV dia punya kos, dia punya harganya sangat rendah, lebih kurang adalah RM30 sahaja. So semua orang mampu buat. Okey. Best ke best? Okey, saya tunjuk satu lagi contoh. Yang ni dia tak buat belian. Yang ni awak tengok dia punya belian kosong. Apabila dia tak ada belian ataupun dia tak buat 20 PV,
maka dia tak dapat bonus semua. Sistem dia automatik, dia tutup. Ni tutup. Yang si 1 tutup, yang si 2 tutup, yang si 3 tutup, yang si 4 tutup, yang si 5 tutup, yang si 6 tutup. Padahal kemungkinan ada belian dalam ni. Tapi disebabkan dia tak buat belian kosong masa ni, bulan ni dia kosong PV, maka dia tak dapat bonus semua. Dekat sini pun kosong, 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 kosong. Totalnya kosong. Maknanya tak adalah, sebabnya syarat untuk nak dapat bonus adalah 20 PV dan dia tak melepasi syarat 20 PV. Sebabkan bulan ini dia tak dapat bonus. Okey, faham setakat ni? Simple saja, Business Max Blue senang saja, sangat-sangat senang. Okey. So kesimpulannya, Business Max Blue ni sangat senang. Semua orang boleh join. Sebab ingat ya, yuran semua orang boleh join dan semua orang boleh buat. Okey. Sebab yuran RM35 sahaja sekarang, kalau awak daftar sekarang, syarikat bagi percuma satu produk and then post pun percuma. Ni RM30 sahaja. RM35 sahaja yuran. Lepas tu tugas awak adalah ajak 10 orang je. Maknanya usaha yang awak buat ni sangat-sangat ringan, sangat-sangat senang. Adik-beradik 3 orang, okey, jiran 2 orang, okey. Sepupu seorang contoh. And then kawan-kawan sekerja 2 orang. Lepas tu apa lagi? Mak saudara 2 orang, cukup 10 orang. Okey, dah cukup 10 orang, sebenarnya potensi income awak akan dapat adalah sangat-sangat besar. Lepas tu tak payah menjual. Hanya beli produk untuk guna sendiri sahaja. Berapa perlu beli produk? Sekurang-kurangnya sebotol ataupun 20 PV. So sudah layak dapat income ataupun bonus. Maknanya dekat sini awak tak payahlah nak keluarkan modal beratus ringgit, beribu ringgit nak beli stok, nak menjual. Tak payah. Tak payah. Sistem Max Blue ni, Business Max Blue ni, syarikat telah memudahkan. Semua orang mampu buat. Semua orang boleh buat. Tak kisah awak bekerja ke, awak student ke, kan? Ataupun awak bekerja nak berhenti ke, ataupun awak suri rumah. Tak kisah. Sebab dia terlampau senang, tersangat senang. Tak perlu keluarkan modal yang besar. Saya tunjuk bukti. Okey, sekarang ni sekitar 800 ahli Max Blue menerima bonus setiap bulan. Betul ke betul? Betul. Okey. Awak tengok dekat sini Januari 2026. Baru lagi beberapa bulan yang lepas, total jumlah ahli Max Blue yang menerima bonus ni adalah 757 orang. Ini 757 orang menerima bonus setiap bulan. Satu lagi adalah yang ni bulan Februari. Bulan Februari ni dah masuk bulan puasa sikit lah, separuh tu dah masuk bulan puasa. So ahli Max Blue yang menerima bonus, awak tengok dekat sini 710 orang. Maknanya dekat sini saya bundarkan lebih kurang lah, lebih kurang 800 ahli Max Blue menerima setiap bulan. Okey, best ke best. Lepas ni awak pula akan join ahli Max Blue, insyaAllah boleh dapat bonus sama juga macam-macam mereka sekarang ni lah. Sebab dia terlampau senang. So selepas ni bolehlah daripada awak beli dekat kedai runcit ke, dekat TikTok ke, dekat Shopee, lepas ni awak beli je dalam sistem Max Blue ni, and then syarikat akan kongsi keuntungan. Total keuntungan yang syarikat nak kongsi ni sebenarnya adalah 39%. Dekat mana 39%? Saya tunjuk ya. Okey. Okey, dekat sini. Ni kalau awak tambah semua ni, dia punya total adalah 39%. Memang banyak. 39% syarikat bagi balik kepada ahli Max Blue. Keuntungan tu kepada ahli Max Blue. Itu yang menyebabkan bonus ahli Max Blue ni tinggi. Ni macam ni. Ada yang 41,000, 35,000, 30,000, 16,000. Sangat-sangat best. Bayangkanlah. Bayangkan insyaAllah tahun ni sekurang-kurangnya awak pun boleh dapat 5,000 sebulan ke, 10,000 sebulan ke. InsyaAllah memang sangat best. So kalau dapat sebanyak itu, maka saya jaminlah, saya pasti perubahan akan berlaku dalam hidup anda, dalam hidup awak. Baik, itu saja penerangan saya. Cuma saya nak pesan sekali lagi, video ini adalah video yang paling penting. Awak kena tengok betul-betul, faham betul-betul. Sebab benda ni sangat-sangat simple. So kita jumpa video seterusnya. Dan video yang selepas ni yang awak perlu tengok adalah yang paling senang lah nak buat, iaitu tugasan. Macam mana nak ajak orang join ahli Max Blue. Itu pun sangat-sangat senang. Baik, sekian, terima kasih. Jumpa video seterusnya.